Macam ikan-ikan ni semua bawa banyak-banyak. Buat ni tiap bulan lah, lebih bagus lah. Happy, banyak happy. Alhamdulillah belikan. Nah tadi belikan. Bagus harga berkontan. SKIM lah kan? Barang-barang dapur boleh dapat di kemah sana. Dan KM Bersihati bagi setiap pengunjung kupon RM20. Maksud kalau beli barang dapur nanti, kalau harga RM45, bayar RM25 sahaja. Jadi kita akan teruskan jualan. Daripada banner dekat luar. Actually saya tinggal dekat Kipak, so very convenient lah. And apparently hari ini saya kerja daripada work from home, saya sempat datang sekejap. Sangat harga pun murah. Udang ni nak beli daging pula pasal besok dah tak sempat kan nak beli kan. Ada lah tunggu ikan tu begitu alhamdulillah. Bagus. Dia fresh lah. Tak ada rosak-rosak, dia udang dia pun cantik. Balik masuk dalam